Terima kasih cinta kerana ada. Tak apa. Saya maafkan. Lagipun awak tak sengaja kan? Tapi YB, kejap lagi kan YB ada meeting. Saya tak bawa kau extra. Tak apa. Nanti on the way kita pergi belilah. YB? Awak nak basuh kan? Minggu depan saya datang ambil. Boleh? InsyaAllah. Sekejap ya, saya buat air baru. Tak maaf sangat-sangat. Kami duduk. YB, saya nak minta maaf sangat-sangat. Yang ni saya belanja. Tak apalah. Macam saya cakap, saya dah maafkan. Terima kasih tau. Sama-sama. Sedap masa sama awak. Jangan lupa. Minggu depan. YB, kita nak singgah kat mana ni? Nak beli kot? Singgah je lah mana-mana. Lagipun hal kecil. Tak ada apa sangat lah. Amboi YB. Kalau sebelum ni, meeting kecil pun YB pakai kot. Tapi kali ni lain macam je. Kenapa marah dia tadi? Saya saja tu YB. Saya tengok dia dah gelabah dah tu. Apa lagi, saya pun rusik lah. Lagipun saya tengok YB diam je. Tak elok macam tu. Kesian dia. Lagipun tak sengaja kan? Saya pelik ni YB. Kalau sebelum-sebelum ni, YB memang pantang. Kalau baju ke, kot ke, kotor sikit pun tak boleh. Tambah-tambah kalau YB nak pergi meeting, lagilah. Jangan nak fikir bukan-bukan Mana ada YB. Saya tak fikir bukan-bukan. Lagi satu saya muskil. YB betul ke nak pergi sana lagi minggu depan? Semata-mata nak ambil kot? Ke YB ni sebenarnya dah kena angau penangan nasi lemak gadis lawa. Siapa nama tu? Alah, Jamilah. Bukan. Zulaika. Ada apa-apa ni? Hei, dah lah drive je lah. Jangan nak banyak cakap pula. Ni, file nak jumpa Tan Sri Johan mana? Oh, okey. Ni YB. Zulaika? Hei. Kat YB. Saya dengar kamu ni tengah pantau kedai kat kampung tu. Terima kasih cinta kerana